Suara Ikmat dah tak ada dah. Ikmat dah penat ni. Suara dah tak ada. Nak dengar Adam nyanyi pula tak korang? Korang nak dengar Adam nyanyi pula tak? Adam nyanyi sedap tau. Silakan Adam. Lagu-lagu. Ada lagu apa? Cuba Adam acapella dulu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman ni cukup sampai situ. Ya, nampak Fira kalau dia piss off dia akan bagi anjing. Fira daripada hari tu. Terima kasih ya Allah akak-akak yang bagi gift. Terima kasih sangat-sangat ya Allah. Kata ada nak nyanyi. Kata ada soprano. Faham? Soprano. Sekejap. Diamlah Adam, tolong Adam. Bunga tom Bella ciao, Bella ciao. Dia dah mula dah. Okey. Lagu ni khas untuk Jurong-jurong purba. Ya. Lagu ini khas untuk acik-acik jurong-jurong purba yang berumur 50 tahun ke atas. Bila ku kenang-kenangkan di hari pertunanganku,
cincin di jari manismu, tanda kau dah setuju. Ayah dan juga ibuku gembira dan penuh restu. Harapan tinggi menggunung hidupku dan bersamamu. Ini betul-betul untuk yang purba, umur 60 tahun ya. Tetapi kini harapanku kecewa, tarikh pertunangan terputuslah sudah. Istana cinta yang bakal aku bina kau robohkan, hancurlah kau pergi berpaling tada. Hatiku kau guris luka, menangis, menangis sayang. Apakah salah dan dosa? Lagu ni sedap pula ni, lagu-lagu purba ni, lagu-lagu fosil. Ini bukan purba, fosil. Lagu ni, lagu ni, lagu ni. Bermimpi hai dengan satu bintang, kata-kataku di jendela. Ku lihat kanda tersenyum memandang, asmara gelora meresap ke dada. Malamku terlihat oh sekuntumlah bunga, baunya harum menarik hati. Tak sanggup menahan rasa asmara, meresap mendalam, menusuk di jiwa. Sayang jauh di balik awan, wajahmu tetap berseri-seri, laksana bulan sedang mengambar, menawan dan menggoncang dalam halu. Oh, angin meniup bawa daku ke sana, hasratku ingin bersama-sama. Tak tahan rasa hati menderita, gelora asmara selalu menggoda. Puan Zakia Ali, terima kasih. Kita raikan lah jurung-jurung fosil, jurung-jurung purba yang betul-betul fosil. Semua standby. Sayang jauh di balik awan, wajahmu tetap berseri-seri, laksana bulan sedang mengambang, menawan dan menggoncang dalam
dalam kalbu. Oh angin meniup bawa dagu ke sana, hasratku ingin bersama-sama. Tak tahan rasa hati menderita, gelora asmara selalu menggoda. Terima kasih. Lagi mah lagi. Ini lagu yang disukai oleh Yo Datin dia, terima kasih. Lagu yang disukai oleh Jerung-jerung Bapak Purba. Bapak-bapak Jerung suka lagu ni insya-Allah. Lagu ni mungkin tidak disukai oleh akak-akak Purba. Senangnya dalam hati kalau beristri dua, oh seperti dunia anak yang punya. Oh kepada istri tua akan dia sayang padamu. Oh kepada istri muda I say I love you. Istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk Iqbal kahwin tiga. Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang. Oh tetapi jangan sampai pecah tembelang. Lagu. Senangnya dalam hati kalau beristri empat. Oh seperti dunia anak yang punya. Kepada istri tua akan dia sayang padamu. Kepada istri muda I say I love you. Istri tua merajuk balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk Iqbal kahwin tiga. Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang. Oh tetapi jangan sampai pecah temberang. Oh tetapi jangan sampai pecah temberang. Biasanya ni lagu ni. Lagu ni biasanya dah main. Kahwin 4 bukan kahwin 3. Apa? Kahwin 4 bukan kahwin 3. Oh kahwin 4. Apabila kau kena rentang macam mana aku tak tahu. Aku nyanyi lagu ni, aku nyanyi je, aku tak tahu. Aku nyanyi je. Aku Apa yang ini pasal ada? tak ada. Jerung tak dia. Lagu Ya ke confirm Confirm Aduh, kena pujuk pula je jerung ni. Malas ni. Maklumlah akak-akak purba. Dam, masuk. Buat muka bersalah. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami
Maafkan kami, maafkan kami. Wahai Cik Adi, jangan merajuk. Maafkan kami, si bujang lapok. Jikalau salah, tolonglah tunjuk. Kami rela, hai kena ketok. Kira dah nyanyi lagu, maafkan kami dah lah. Salah apa? Salah kau. Takutlah pula aku nak nyanyi lagu dah. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Terima kasih Almoy. Mariam Abdullah, thank you. Joget dah. Lagi dah, joget dah. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, terima kasih, dia mau. Ya, dipersilakan ke rumah mempelai untuk hadir ke Kelamin dan para tamu untuk menangkap gambar. Untuk semua tetamu yang hadir, beberapa makanan sudah dihidangkan, termasuk nasi biryani, air sirap selasi dan juga beberapa bumbu dihidangkan. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, Janganlah diganggu. Biarkan saja dia duduk dengan tenang. kenduri kahwin dibatalkan menjadi kenduri pengebumian. Terima kasih. Mengajak. Okey. Lagu ni adalah lagu di mana Ikmal akan nyanyi waktu Macam mana? Satu. aku sakatkan dia nak cek pada kita. Kadang bagus. Fly me to the moon and let me play among the stars. Tak sedap. Yes.
beraksi. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. In other words, I love you. Nazra! Jurung tu betul semua. Ambil jurung besar tak ada? Tu paling besar. Itu? Oh tu jurung paling besar. Kita layanlah jurung. Ya Allah, terima kasih. The song for you guys. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with us. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins along the floor. It begins, make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dream of my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins along the floor. It begins, make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway like a lazy ocean by the shore. Hold me close, sway me more. Ui, aku boleh habiskan kat situ tu. Tahu tak lagu apa yang mem korang suka dengar? Minta maaf Ikmal nyanyi memang syok sendiri kalau malam-malam ni. Dia macam Ikmal memang syok sendiri kalau nyanyi. Maaf cakap, memang tak sedap. Bila okey, tadi kan dalam kereta tiba-tiba Nazra suka lagu ni. Ikmal tak tahu pula dia suka lagu ni, tapi tiba-tiba dia suka lagu ni. Okey, ni lagu last Ikmal nyanyi. Ikmal nak off dah. Ini adalah lagu kesukaan mem untuk waktu sekarang. Kamu tak tahu kenapa dia suka lagu ni, tapi dia suka lagu ni. Pernahkah kau bermimpi seketika berada di tempatku, membayangkan pahit manis berlalu,
tak siapa yang tahu. Mungkin nanti kau jua merasakan berdepan dengan kata menyesatkan, takkan tubuhmu kebal tiada pertimbangan. Keheningan malam membangun kepayahan, jiwa meluahkan. Andai kau jujur memahami, tiada ku menjauhi. Dan kisahku yang masih panjang menambahkan berat yang memandang. Lantas ku pandang, ku putuskan, biarlah rahasia. Semakin aku hidup dalam cinta, tiada kuasa mampu menghalangnya. Hentikan kata-kata bertulangkan dusta. Keheningan malam membangun kepayahan, jiwa meluahkan. Andai kau jujur memahami, tiada ku menjauhi. Dan kisahku yang masih panjang menambahkan berat yang memandang. Lantas ku pandang, ku putuskan, biarlah rahasia. Dan kisahku yang masih panjang menambahkan berat yang memandang. Lantas ku pendam, ku putuskan, biarlah rahasia. Pernahkah kau bermimpi seketika berada di tempatku? Pilih betul. Feeling, betul lah. Lirik tu dia, bila orang dengar lagu dengan lirik, macam tu. Dia macam last dia tak nak cakap dengan apa dengan orang, sebab orang yang salah faham tu terlampau ramai. Jadi dia kata biarlah rahsia. Sebab tu dia kata, pernahkah kau bermimpi seketika berada dekat tempat aku? Pernahkah kau bermimpi seketika berada di tempatku? Membayangkan pahit manis berlalu, tak siapa yang tahu. Lepas tu dia cakap lagi, mungkin nanti kau jua merasakan berdepan dengan kata menyesakkan, takkan tubuhmu kebal tiada pertimbangan. Nak cakap ke orang tapi dia tak boleh cakap. So dia duduk malam-malam sambil dia tu
keheningan malam membangkan kepayahan jiwa meluahkan. Andai kau jujur memahami, tiada ku menjauhi, dan kisahku yang masih panjang menambahkan berat yang memandang. Lantas ku pendam, ku putuskan, biarlah rahsia. Kata kisah dia panjang lagi. Makin panjang kisah dia, makin berat mata memandang. Tapi apa dia nak buat? Kalau orang di tempat tu dia kata, seandainya kau faham, tak ada, dia semakin menjauh. Macam tu. Tengok pula. cinta
Ini adalah kali kepertamanya Ikmal nyanyi lagu ni selepas Ikmal uji bakat jadi popstar. Ini kali pertama korang buat Ikmal nyanyi lagu ni kali pertama selepas 2014 Ikmal meninggalkan lagu ini dengan rasa hampa, tak dapat masuk Ceri Popstar. Mungkin sebab waktu tu kan. Tim Jerung Pahang love you, terima kasih. Sebelah rumah ada jiran tak ada Cina. 你是遥遥的路，那诺方的一样吗？ Kita nyanyi lagu Cina tak? Hello? Sudah set dah? Tanyalah. Betul. Lagu Arab Mal. Ya Allah. Malam-malam ni memang kita nyanyi je. Dia macam tak bosan ni. Pukul berapa pada nak habis dah pun? Tak sedapnya aku nyanyi tadi. Sedap tak? Macam gampang. Macam Iban Abang ni. Ya. Takkan lah. Lama dia tanya. Nyanyi buat apa ni? Buat sedap je. Buat sedap. Perasaan. Habis Raja Perfume. Ya Allah, habis Raja Perfume. Kasih korang. Cuba lagi lagu Thailand. Kan nak nyanyi lagu Arab lah. Last. Kita lagu Arab Oh, ya ke? Serius ah? Kenapa dia rasa? Oh, ya ke? Banyak barang tak cukup. Rani. Oh, dengar. Kejap elok-elok lalas kan. Alah, jangan marah lah. Orang tu pada perang sekarang BFM muda. Jangan marah. Jangan marah. Kita nak menghibur-hibur. Ini. Oh Allah, tu tak boleh. Boleh. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu je lagu dia. Dia macam Ghanili je. Tu je yang Arab dia. Okey. InsyaAllah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Adam buka lagu abang kena nyanyi, okey? Adam pilih lagu abang kena nyanyi, okey? Tak nak. Tak nak. Tak nak. Tak nak. Kalau lagu Luna Karam tu Ikmal buka je boleh tak? Berzakir bil khair ya. Kejap.
ليه مقسو هذا الموضوع مش مهم أبدا. Okay, ini lagu penutup. Ikmal takkan nyanyi. Ikmal biar perempuan nyanyi. Ikmal penat. Okay, so cerita dia macam ni. Pada suatu hari Ikmal berjalan dekat tepi taman. Dekat tepi taman tu, waktu Ikmal berjalan tu, waktu Ikmal tengah main-main buayan tu, tiba-tiba Ikmal nampak ada orang pakai tudung sekolah. بتذكرك كل ما تجي لتغيم Walaupun dia pakai baju وجهك بيذكر seakan-akan بالخريف baju orang tengah main skateboard, بترجع tapi Ikmal terpandang dia macam cantik ni budak ni. Macam tu. بدها تعتم Dia pun terpandang Ikmal. مثل الهوى اللي Ikmal pandang dia. مبلش عالخفيف Ikmal cakap nama awak siapa? Dia kata nama dia القصة مشتاق Haradam. يا حبيبي Lepas tu kita orang balik. Lepas tu kita orang berak tu je. Suruh imagine dia. Betul. هاي قصة ماضي كان عنيف بس هلأ ما بتذكر شكل وشك بس Andrea, terima kasih. قديش Mesti korang pernah dengar lagu ni. Pernah. أليف بعده أليف بعدك ظريف بعده بيعني لك Bobby! مثل Bobby rindu Bobby lah Bobby. خبرني إن بعدك بتحن ما بعرف ليش عم بحكي ولا كيف بعده أليف بعدك ظريف بعده بيعني لك مثل الخريف خبرني إن بعدك بتحن Sekejap. بعده أليف بتحن Kejap ما بعرف Semua nak tahu lagu ni tentang apa kan? ليش عم بحكي ولا كيف بعده أليف بعدك ظريف بعده بيعني لك مثل الخريف خبرني إن بعدك بتحن ما بعرف ليش عم بحكي ولا كيف يمكن لا صاروا بعاد هو حكياتي هو حكي ولاد لكن كله ما عم يمنع اشتاق لك مادام كل سنة في خريف Tajuk dia Bitzakir bil Kharif ataupun Autumn Leaves. Lagu ni Ikmal rasa maksud dia universal, tapi dia lebih kepada macam dia dulu pernah bercinta dengan orang tu ataupun pernah berkawan dengan orang tu, tapi dia orang berpisah. Macam tu. Dia orang berpisah. And then Ba'du Alif, that was familiar. Maksudnya itu masih sama, itu masih terkenang, itu masih dikenang. Ba'du Alif Ba'dak Zarif Ba'du bi'ani lak مثل الخريف خبرني إن بعدك بتحن ما بعرف ليش عم بحكي ولا كيف يمكن لا صار بعاد أو حكياتي أو حكي ولاد
Lakin killu ma'amnimna. Ish, tak sedapnya. Sedapnya bau minyak kayu putih ni. Ya Allah, astagfirullah. That's mine. Bukan minyak kayu putih. Betul? Eucalyptus oil. Ini bukan minyak kayu putih ke? Ada minyak kayu putih. Eucalyptus oil. Itu nama saintifik dia. Nampak? Minyak kayu putih disuling 3 kali. Astaghfirullahalazim, Masya Allah, Tabarakallah. Kau jumpa aku kat Padang Mahsyar, kau tanya aku kat sana balik. Tak. Eucalyptus oil. Dia kata ni bukan minyak kayu putih. Dan nama dia kata tu eucalyptus oil. Kau tengoklah bawah tu, minyak kayu putih. Not my problem. That's your problem. Bring it on, Safa. Bring it on. This one lah. Adam ni lah, ya Allah. Ya Allah, saya tengok Bobby tu. Kenapa Bobby? Bobby kenapa? Si Peanut terima kasih. Bobby kata, janganlah nekan apa ni? Janganlah nekan suruh call mem. Bobby tengah on call dengan mem ni. Bobby siapa? Siapa Bobby? Bobby nak tahu tak? Selain kita ni kena yakin diri, kita kena apa, Adam? Sedar diri. Sedar diri. Sedar apa, Adam? Ataupun kita kenal sebagai self-reflect. Yes. Sedar diri. Self-respect. Sabar. Jangan nangis. Hei, Bobby! Anong ginagawa mo dito? Ang tagal, no? Bakit? Ayun akong bin sa akin? Sabi. Di ka naman dyan eh. Yeah. Bobby! Tak sangka aku Bobby kau ni. Aku bekerja dengan Raja Perfume, kontrak berbulan-bulan. Rupanya kau shock dekat Nazrah. Adam, settle. Ya, rasa. Bobby kena sedar. Kalau Bobby nak dekat Nazrah, Bobby kena langkah main Ikmal dulu. Jangan lupa give. Do not forget. Don't forget to self-reflect. Walaupun Ikmal bukan seperti lelaki yang lain, tapi Ikmal yakin Nazrah takkan pernah dan takkan pernah jatuh cinta dengan Bobby. Bobby hanya berilusi, delusional, and berangan. Tapi Bobby, apa-apa pun, Ikmal doakan Bobby. Dan mari kita bersaing secara sihat dan tak sihat. Tak berapa sihat pun. Siapa yang dapat menambat hati Nazrah? Rupanya Bobby menjadi ketua jarum emas sebab Bobby nak rampas Nazrah daripada Ikmal. Ikmal tak sangka. Rupanya Bobby selama ni rakam kenangan manis Ikmal dengan Nazrah. Rupanya Bobby cemburu kan kenangan manis kami. Bakit? Ayub na khutbin mo sa akin? Mari kita bersaing, Bobby. Kita akan bersaing. Siapa yang dapat mendapat hati Nazrah dalam waktu terdekat? Yang penting Ikmal tahu Bobby suka berdengkur. Walaupun Bobby tak tidur, Ikmal dengar dengkuran Bobby.
Okay, lepas tu nanti kan lepas tu nanti kita macam apa tu, kita macam lawan-lawan dengan Bobby kan. Waktu tu kita masuk dewan. Lepas tu Nazrah kat tengah. Lepas tu Nazrah kena pilih laki mana yang handsome, Ikmal ataupun Bobby. Waktu tu Bobby macam memang handsome lah, Ikmal pun handsome. Lepas tu Ikmal masuk macam dalam tu kan. Benda aku cakap ni. Waktu Ikmal masuk dalam dewan tu, dia macam ni. Mana? Ni ke? Ni Sekejap. Ni ke? Ni kot? Ni kot? Ikmal masuk dengan Bobby. Lepas tu Bobby pun pandai Ikmal. Ikmal pandai Bobby. Lepas tu Ikmal cakap, "Bapa mu Bobby? Mu nak kena teh kau? Nanti beruk mu ni Bobby." Lepas tu Bobby pandai Ikmal. "Bapa mu Ikmal? Mu ingat mu koho handsome kau? Mu koho cicok." Lepas tu Ikmal pandai muka Bobby. Mula muka Bobby. Lepas tu Bobby macam Bobby macam tu. Banyak ni aku berangan. Aku nak off ni. Aku nak off, sumpah aku nak off. Terima kasih kepada semua yang masuk live ni. Dah kacip dah aku ni. Minta maaf semua. Ikmal kena ni kot. Ikmal kena off dulu sebab Ikmal nak rehat. Tak tidur lagi daripada tadi. Minta maaf semua. Aku yang berhalusinasi. Bobby minta maaf, Bobby semua. Ikmal minta maaf. Kak Kemboja, thank you so much. Kepada semua yang bagi Ikmal gift, tap like, stay daripada mula sampai habis. Thank you so much. Minta maaf kalau terkasar bahasa semua. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Okay? Minta maaf lah kalau korang tak terhibur ke, tapi Ikmal harap korang terhibur semua. Okay? Doakan Ikmal dan Mem saya berada dalam lindungan rahmat lindungan dan rahmat Allah SWT. Bye bye. Nostalgia Kak Kek Butterfly. Penangan Hazan dengan Ikmal Noh sampai banyak order macam ni. Satu sebab dia ialah ni sebotol ni harga sebenarnya RM20. RM20? Makan share out ke pakai tak pakai? Mati dah. Makan share out ke pakai tak pakai? Mati dah. Makan share out ke pakai tak Andai kata kita hidup awalnya penuh dosa,